Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Musi Majlis yang saya kasihi, Wakil Pengasas Gerakan Riset Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Naib Presiden daripada Gerakan Riset Malaysia Yang Berbahagia Tan Sri Rahim Tan Bici, Datuk Lim, Datuk Omar, dan juga kanda saya Datuk Zulkifli Bujang selaku penyelaras Gerakan Riset Negeri Johor. Rakan-rakan ahli Parlimen, Majlis Tertinggi Gerakan Riset Malaysia, adun-adun, abang-abang, ketua-ketua bahagian dan semua muka-muka yang saya cukup kenal. Setiap kali saya turun ke Johor, inilah muka-muka yang saya jumpa. Muka-muka yang telah membuat ijtihad keputusan untuk berhijrah ke medan yang baru yang lebih segar, iaitu Gerakan Riset Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, saya dah biasa kat Parlimen kena cakap paling lama 5 minit. Jadi malam ni saya tanya Datuk Zul, berapa minit saya dapat? 5 minit, baik. Maknanya speaker kata 5 minit tak banyaklah untuk saya kupas, tapi cukup untuk saya bagi sedikit gambaran untuk menghangatkan suasana yang ada di Johor pada ketika ini. Maklum diketahui oleh rakan-rakan media dan semua yang hadir pada hari ini, Gerakan Riset tidak terlibat secara langsung dalam pilihan raya negeri Johor. Walau bagaimanapun, setiap seorang daripada kami, khususnya yang berada dalam Dewan Rakyat, akan sentiasa dalam masa seminggu yang berbaki ini, kami akan pastikan gelombang riset akan terus bangkit dari Johor baru ini. Yang ada atas pentas ini datang daripada jauh. Saya datang daripada Machang, Kelantan. Ya? Demi bertemu dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ini. Sebab apa? Pesan Ayahanda Presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin dia beritahu saya, WAF, kalau kita nak lihat kita semua menuju ke Putrajaya dalam PRU ke-16, pastikan gelombang itu bermula di Johor pada minggu ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, walaupun kita hadir pada malam ini tidak terlibat secara langsung dengan kempen pilihan raya negeri, tapi saya dah beritahu kepada rakan-rakan kita yang bertanding. Yang bertanding asalkan bukan Pakatan Harapan. Asalkan bukan Pakatan, setiap seorang ahli riset di kesemua parlimen dan DUN di Johor ini, kami mempunyai undi yang akan memenangkan mereka dalam pilihan negeri pada hujung minggu depan. Betul? Jadi jangan pandang rendah, jangan pandang enteng gerakan riset yang ada di Johor ini. Betul? Cuma kita hormat. Kita hormat di Johor ni ada keistimewaan. Tak perlu saya sebut, tuan-tuan lebih memahaminya. Sebab itulah penting kita nyatakan hasrat kita, komitmen kita, konsensus kita, supaya Anwar Ibrahim dia akan sedar bahawasanya bermula minggu hadapan beliau akan berdepan dengan kebangkitan gelombang yang beliau tak pernah tengok selama 5 tahun sebelum ini. Betul?
kita mulakan di Johor, kemudian kita bawa ke Negeri Sembilan, kemudian kita bawa ke Melaka, dan kita bawa ke seluruh Malaysia menuju ke PRU ke-16. Tuan-tuan, apa kita nak bawa dalam riset ni? Mudah saja tuan-tuan, nak bagi tahu orang kampung di Johor. Apa saja kerajaan Madani buat salah, kita nak riset semuanya. Betul? Dia kata dia subsidi rakyat dengan minyak. Kita ada naik Presiden riset bekas ahli lembaga Petronas. Beliau dah pun menulis panjang lebar menjelaskan dan meminta kerajaan nyatakan bagaimana sebenarnya rakyat yang mensubsidi kerajaan untuk menanggung beban bahan api yang meningkat. Jadi di Johor ini bermula referendum kita untuk menyatakan Malaysia perlu riset. Malaysia perlu riset. Malaysia perlu riset. Bagus, alhamdulillah. Hari itu kita bergegar di Tanah Merah. Hari ini kita bergegarkan laungan ini di Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya yakin mesej kita pada malam ini akan sampai ke seluruh pelosok Johor. Dan saya pun sudah berbincang dengan rakan-rakan daripada PAS. Kita akan pastikan kemenangan bergaya buat gerakan yang menyatu padukan menentang insya-Allah Pakatan Harapan. Dan tuan-tuan, ada seminggu lagi masa berbaki untuk kita zahirkan muafakat kita. Dan insya-Allah kerja-kerja kami sebagai ahli Dewan Rakyat membangkitkan isu-isu yang bersifat nasional dan juga setempat, bagaimana rakyat Johor boleh mendapat peluang lebih baik, persiapan lebih baik untuk menuju ke PRU ke-16. Saya pun pening tengok apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata. Dia kata dia hairan. Dia kata kenapa ramai parti dan pihak nak jatuhkan saya. Ada siapa boleh menjawab? Kenapa kita nak jatuhkan kerajaan Madani? Orang Johor boleh jawab ke? Kenapa agak-agak? Saya tak perlu jawab. Para pengundi Johor boleh jawab di peti undi pada minggu depan. Betul? Tapi kita semua tahu, semua dia cakap, semua dia janji, dia hanya bohong. Dia berbohong, tuan-tuan. Dalam Dewan Rakyat pun dia berbohong. Esok saya nak kena balik malam ni juga, saya rasa. Sebab esok saya nak berbahas dalam Dewan Rakyat. Saya nak tanya dia pasal Tan Sri Azam Baki. Dia kata Tan Sri Azam Baki duduk dekat NFCC sebagai penasihat kerana lantikan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Betul lah, kuasa yang melantik tuanku. Tapi siapa yang menyiasati tuanku kalau bukan Perdana Menteri? Betul? Kalau dah ada skandal sampai Bloomberg pun dah tulis dan siasatan tak didedahkan lagi, kenapa kerajaan masih meletakkan Tan Sri Azam Baki dalam National Financial Crime Consultation Group? Ini memalukan negara, tuan-tuan. Jadi inilah kerja kami, inilah kerja riset. Kita semak dan imbang sampai kita semua menuju ke Putrajaya dalam PRU ke-16. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lawan riset, tuan-tuan jawab Malaysia. Saya lawan riset, tuan-tuan jawab Johor. Boleh? Riset! Malaysia! Riset! Johor! Riset! Malaysia! Riset! Johor! Assalamualaikum. Itu dia ujian